Assalamualaikum Rozana, sihat? Waalaikumsalam Abang Jim. Alhamdulillah sihat. Baguslah kalau macam tu. Hahaha. Abang Jim tak kerja ke hari ni? Hari ni abang cuti, esok baru abang kerja. Abang buat apa di kampung ni? Saya tengok abang ni jarang balik kampung. Oh, abang ada benda nak diuruskan di kampung ni sebab tu abang balik. Saya sangka abang rindukan seseorang sebab tu abang balik. Rindu seseorang tu siapa Rozana? Rindukan orang istimewa lah Abang James. Buat-buat tak tahulah tu. Siapa cakap tak ada orang rindukan Abang James? Mila orang yang pertama rindukan abang tau. Ya ke? Mila rindukan abang? Lama abang tak jumpa dengan Mila, abang pun tak tahu apa khabar dia sekarang. Alhamdulillah Mila sihat. Dia mesti happy bila tahu abang balik kampung ni. Mana bas ni? Dah jam berapa ni? Bas tak sampai lagi. Rozana pun tak sampai lagi. Cakap semalam datang awal. Saya dah lambat ni. Bas pun dah jalan. Habislah saya. Mila mesti marah sebab saya dah janji datang awal. Apa saya nak buat ni? Habis. Selamat pagi Mila, Mila nak pergi kerja. Ya pakcik, saya nak pergi kerja. Selamat bekerja, jaga diri ya. Lama tak balik kampung, rasa rindu pula. Teringat zaman dulu-dulu. Mila, apa khabar kau sekarang? Lama tak jumpa kau.